bagi orang yang bertakwa ni, nanti Allah bagi dalam dia akan ada satu software yang dia boleh detect. Tidak, iya ni bukan ni. Dia boleh. Kita pun tengok kedai tu nampak ramai betul orang pakai kelombong, pakai tudung datang masuk makan tu kan. Tapi hati ni kata, tidak, iya ni, tak payah awak, kita pergi makan tempat lain lah. Nampak bagaimana Allah beri rasa tu untuk kita jadi yaj'al lakum furqana, kita boleh beza kan. Itu belum lagi wakil rakyat datang janjikan cuaca kan. Contoh je lah kan, janjikan tuan-tuan tengok, iya ke semayang zuhur kau tak datang semayang sama dengan kami kan, sembang kat luar tu dah lama kan. Tapi tu lah kadang-kadang kita tengok kan, kita tengok tu Allah bagi yaj'al lakum furqana, kita boleh beza. Orang datang tutup pintu, Assalamualaikum kan, Waalaikumsalam, apa dia kata, ni abang, Alhamdulillah kereta abang ni untung hari ni nombor kereta abang ni dah terpilih dah sebagainya kan. Jadi sekarang ni abang ambil ni, abang tinggal koyak aja, lepas tu nanti abang gores, nanti abang boleh dapat hadiah apa kan. Tak ada apa-apa, tiba-tiba datang nak bagi hadiah kan. Kita pun macam iya ke ni kan. Tak ada benda tu, tak ada orang saya saja nak bagi kita, tak ada. Nanti dia akan bagi tu, dah gores, dah menang apa semua, nanti abang boleh ambil hadiah ni, pergi ke sekian-sekian tempat, nanti abang boleh, dia bagi alamat kan. Waktu tu lah nanti kena kan. Lepas tu dah masuk pejabat dia, dah tutup pintu, dia pun kata, ni tanya, dia pula seronok lebih daripada kita. Tanya abang, abang dapat hadiah ni kan. Cuba tengok ni abang, cuba tengok ni. Kita pun tengok ada, mungkinlah ada benda yang alat-alat elektrik ke semua kan. Kita pun pegang-pegang kena lah kan. Abang dah buka ni, jadi sekarang ni untuk dapat hadiah ni semua kita akan hantar pergi ke kereta abang. Tapi untuk dapat tu abang kena bayar sikit. Bayar pula. Tuan, sebab tu orang kalau yaj'al lahu furqanan, dia tengok tu tak ada. Tak apa dik. Tak apalah, kau tolong gores je lah untuk abang. Nanti kalau ada hadiah, kau orang yang ambil hadiah tu. Sebab apa kan? Sebab dia tahu Allah bagi pada dia rasa ni. Iya ni. Ni benda ni kita tak lah benda ni. Kan? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah ampunkan dosa. Wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni mempunyai kurnia yang sangat besar. Itu cerita tentang takwa. Okay? Jadi kesempatan yang kita ada ni, kita lalukan saja di pengetahuan kita tentang hadis yang pertama.